Padah, akhirnya mengaku salah BERKHALWAT. Sarah YASMINE tuntut RM875,000 dari Alif Aziz. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Nampaknya, konflik antara selebriti Singapura, Sarah Yasmin, dan pelakon terkenal, Alif Aziz masih belum reda. Terbaru, Sarah berkongsi satu surat tuntutan, Letter of Demand, yang dihantarnya kepada Alif berhubung kes Alwat yang pernah menggempakan dunia hiburan tahun lalu. Difahamkan, tuntutan dibuat Sarah Yasmin selepas Alif Aziz mengaku bersalah di mahkamah pada 21 Februari 2025 atas pertuduhan berdua-duaan dengan seorang pelakon Malaysia. Kata Sarah, pengakuan itu sekaligus mengesahkan dakwaannya sebelum ini yang pernah berkongsi mengenai hubungan sulit tersebut. Dalam kapsionnya, Sarah menulis, "Told you guys, the truth will surely win." Seolah-olah memberi bayangan bahawa akhirnya kebenaran berpihak kepadanya. Dalam surat tersebut, Sarah mendakwa Alif telah memfailkan tuntutan perlindungan akta gangguan POHA terhadapnya sebelum ini dan berjaya mendapatkan perintah perlindungan segera EPO pada 29 April 2024. Namun, menurut Sarah, tindakan undang-undang itu adalah tidak berasas dan berniat untuk menutup mulutnya. Lebih panas lagi, Sarah turut menuntut pampasan sebanyak $250,000 $875,000 daripada Alif Aziz yang perlu dijelaskan dalam tempoh 7 hari ke dalam akaun banknya. Sarah dengan berani menyatakan bahawa ini hanyalah permulaan, dan dia tidak akan berdiam diri lagi selepas setahun menunggu momen ini.